Saya pilih awak sebab awak cantik. Baiklah tuan-tuan, sengaja saya putarkan instrumental romantik ini kerana ada sesuatu yang tak saya lakukan di sini untuk anda. Tuan-tuan ingin saya ceritakan sedikit latar belakang pengantin sekiranya anda daripada siapakah mereka sebenarnya. Terjadi manis pada hari ini ada sejarahnya tuan-tuan. Pengantin perempuan ialah Amani Jalil. Tuan-tuan perempuan pada awal perkenalan mereka berkenalan melalui kawan. Daripada kawan-kawan ni kan? Bukan kan? Syami ajak couple dia depan-depan. Dan dia cakap, saya berkenal lah dengan awak macam tu. Dan pada awal kenal, panggil macam tu dia, kadang-kadang panggil nama dia. Setelah declare panggil Sami dan Yana, adalah kadang-kadang dia panggil baby-baby juga. Lama kan? Yang mana satu baby? Dia baby, awak tu mami. Okeylah, tuan-tuan, begitulah sedikit cerita tentang mereka berdua. Tetapi saya tak puas hati dengan cerita itu, kerana saya masih tertanya-tanya lagi. Saya ada soalan untuk pengantin. Saya tertanya-tanya dalam ramai-ramai gadis yang ditemui oleh Syami yang handsome, nampak gagah ni, macam fighter lagi, macam ni lagi kan? Mengapakah akhirnya memilih Yana menjadi isteri? Mudah-mudahan Yana tahu, Yana kekalkan. Jangan bagi tahu saya pilih dia sebab best. Sami bagi tahu dia, Sami pilih baby sebab contoh boleh? Silakan Sami. Saya pilih awak sebab awak cantik. Yang paling penting tu awak baik. Betul. Awak tak garam. Memang lembut. Tempuk lah kawan-kawan. Tapi satu dia cakap, awak tak garam. Jangan garam kan? Lepas tu dia takut lepas tu Tuan-tuan perempuan itu kata Syami. Tak adil kalau saya tak tanya Yana. Dalam ramai-ramai jejaka yang ditemui oleh Yana yang cantik, baik, tak garam ni, kenapakah memilih Syami jadi suami? Mudah-mudahan dia kekalkan. Yana beritahu baby. Silakan Yana. Sebab Sami penyambar ke? Ada coach, saya tak kenal. Saya penyambar. Okey, dia sebab dia penyambar ya. So mudah-mudahan kekal Okey, bukan senang ni kan. Baiklah tuan-tuan, kita tak nak kacau pengantin baru dah start makan. Kita biarkan pengantin terus makan. Dan tuan-tuan, saya akhiri cerita ni dengan mari kita tengok sama-sama video tentang mereka berdua dan menterjemahkan lagi cerita saya tadi. Tuan-tuan, saksikan.